berharga. Slogan projek kami ialah setiap titisan dikira. Komuniti yang kami pilih ialah komuniti UPSI kerana mereka merupakan pengguna air harian dan mereka mempunyai tahap kesedaran yang berbeza. Aktiviti yang dijalankan dalam projek ini adalah penyediaan dan penyebaran poster kesedaran berkaitan penjimatan air dan penghasilan video kesedaran untuk menyampaikan mesej secara visual dan pelaksanaan eksperimen sosial seperti mewujudkan situasi pembaziran air bagi melihat reaksi dan tahap keprihatinan komuniti UPSI. Pengedaran Google Form untuk menilai dan menganalisis tahap kesedaran komuniti UPSI. Objek utama projek kami adalah untuk meningkatkan tahap kesedaran komuniti UPSI terhadap kepentingan penjimatan air, menilai tahap kesedaran dan sikap komuniti UPSI terhadap penggunaan air melalui Google Form dan menganalisis reaksi dan tingkah laku komuniti UPSI terhadap isu pembaziran air melalui eksperimen sosial. Bagi mengkaji tahap kesedaran pelajar UPSI terhadap penjimatan air, kami akan menjalankan satu eksperimen sosial yang ringkas di Kafe KH. Dalam eksperimen sosial ini, kami akan membuka paip air dan merakam daripada jarak yang tertentu untuk melihat sama ada pelajar peka dan sanggup untuk menutup paip air yang dibiarkan terbuka. Hai, sebab saya nampak awak tadi sudi untuk menutup paip air tu. Saya nak tanya awak, kenapa tadi you sudi untuk menutup paip air tersebut? Oh, sebab dia macam kita tengah pasang tangan, lepas tu nampak ada satu paip kan, tempat kita macam siapa yang tak tutup kan, kita dengan baik hatinya pergi tutup lah dengan tu. Dan adakah sesuatu mesej yang ringkas nak sampaikan kepada pelajar UPSI tentang isu penjimatan air? Oh, bagi saya isu tentang penjimatan air sangat patutlah untuk pelajar UPSI tekankan, sebab kita tahu kan air ni merupakan sumber yang tidak terhad dan di mana untuk mendapat air di kawasan-kawasan kampung pun sebenarnya sangat susah kan. Jadi kita harus selalu menjimatkan air kan. Kalau nampak ada pembaziran air macam air di PD ke apa ke kan, kat paip bawah ke, tutuplah kalau boleh. Thank you. Eksperimen sosial yang dijalankan dapat menunjukkan bahawa masih terdapat pelajar UPSI yang peka dan sanggup mengambil tindakan terhadap pembaziran air yang berlaku, contoh menutup paip air yang dibiarkan terbuka. Namun, kajian ini juga menunjukkan bahawa tahap kesedaran masih perlu dipertingkatkan. Selanjutnya, kita akan gerak kepada isu penting dalam kalangan pelajar dan apakah kesan terhadap pembaziran air. Sebagai pelajar universiti, kitalah merupakan golongan utama yang menggunakan air di kampus. Seperti contoh, kita menggunakan air di lobi, di kafe dan juga di kampus masing-masing. Tetapi, sikap kurang prihatin dalam golongan pelajar seperti tindakan yang tidak menutup paip ataupun membiarkan air mengalir seperti itu sahaja akan membekalkan kepada pembaziran sumber air. Oleh itu, kita mengharapkan bahawa program yang kita buat setiap titisan ini berharga boleh meningkatkan kepentingan penggunaan air dalam golongan pelajar dan juga meningkatkan pengetahuan mereka bahawa betapa pentingnya air untuk kehidupan seharian kerana setiap titisan adalah berharga. Ada cadangan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi isu ini ialah yang pertama, sentiasa menutup paip air jika tidak digunakan. Disiplin diri merupakan kunci utama untuk mengelakkan diri daripada pembaziran. Jadi oleh itu kita haruslah menutup paip air jika tidak digunakan. Contohnya apabila mencuci muka, memberus gigi atau membersihkan pinggan mangkuk, air yang dibiarkan mengalir secara sia-sia akan membuatkan pembaziran air berlaku secara lebih banyak. Yang kedua, penadah air hujan untuk kegunaan domestik. Sebagai contoh, pelajar boleh menggunakan baldi untuk penadah air hujan untuk kegunaan luar domestik seperti membasuh kereta, basikal ataupun menyiram pokok bunga. Hal ini dapat mengurangkan penggunaan air baik seharian. Melalui projek kesedaran penjimatan air ini, kami dapat memahami dengan lebih mendalam terhadap kes pembaziran air yang berlaku pada kehidupan seharian pelajar UPSI. Isu ini kelihatan kecil, namun kesannya besar terhadap kelestarian sumber air dan kesejahteraan masyarakat pada masa hadapan. Melalui perbincangan tentang kesan dan cadangan penjimatan air, kami menyedari bahawa perubahan bermula pada tindakan yang kecil dan konsisten, sama ada di kolej kediaman, kawasan kampus dan kafeteria. Justifikasi projek kami ialah air merupakan sumber semula jadi yang sangat
air masih berlaku disebabkan oleh kurang kesedaran dan sikap tidak mengambil berat tentang kepentingan air. Keadaan ini boleh menjejaskan kelestarian sumber alam pada masa hadapan